Tuan-tuan dan puan-puan, baju kalau kotak kita boleh basuh. Ni tengok budak-budak ni dok basuh baju ni. Pelajar kita dok basuh baju. Boleh basuh baju kalau kotak, tapi masalah hati kalau kotak, macam mana nak bersih? Jadi saya nak sebut, saya nak tunjuk sikit ni. Ni, ruangan yang kita sediakan ni untuk kita binakan tempat membasuh untuk kegunaan pelajar kita. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Fa amma man a'ta wattaqa." Adapun orang yang memberi, menginfakkan, menggunakan harta dan dia bertakwa, wasaddaqa bil husna, dia membenarkan segala kebaikan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan bagi mereka itu syurga. Jadi kita nak gunakan tempat ini sebaik mungkin untuk kita bina tempat membasuh tandas awam untuk pelajar-pelajar kita dan untuk tetamu kita bagi keselesaan yang sempurna. Jadi untuk infak, untuk cuci jiwa, untuk sucikan jiwa daripada segala jenis bakhil dan kedekut, daripada hati yang tidak baik. Jadi saya sarankan tuan-tuan untuk infak pembinaan tempat membasuh kita. Pembinaan tempat membasuh kita. Jadi untuk menginfakkan boleh tekan link, boleh tekan di skrin, boleh tekan nombor akaun yang tertera ataupun boleh melalui QR yang disediakan. Sekian, terima kasih.